juga planet manakah yang merupakan satu-satunya tempat yang terbukti mempunyai kehidupan. Contoh, Bumi. tekan bumi. Bumi. Okay, so Bumi. Bumi. kamu boleh ubah dia punya cara nak tengok. Dia punya ni, display dia macam mana. Okay, so kuis pun ada, aktiviti, susun orbit pun boleh. Macam ni, okay? Okay. So, boleh cuba jawab boleh buat tau aktiviti untuk sistem suria. Senang kan? Senang. Untuk buruj pun sama. Contoh, okey, ataupun untuk gerhana dengan galaksi. Okay, ini untuk aktiviti Alam semesta, okey. Kamu juga B. Okey, contoh tak kalau kamu contoh tiba-tiba jawapan B kamu jawab mufti. Jawapan yang salah Menteri Agama D. So, untuk kalau kamu salah, dia akan bagi tahulah jawapan yang betul, kenapa yang di Pertuan Agong betul. Keterangan kerana yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri yang tiada sultan. Ya, lepas tu ada fakta menarik sekali. Okay. So, kalau kamu untuk pengetahuan cikgu nak highlight tak semestinya kamu kena jawab pastikan semua betul, kan? Pengetahuan ada benda yang kita dah tahu, ada benda yang kita tak tahu. Jadi, cuba jawab. Cikgu, saya tak nak jawab pengetahuan sebab susah, saya banyak tak tahu. Kalau kamu cuba jawabkan macam ni, kamu dah tahu. Kalau contoh kan sebelum ni kita tak tahu siapa ketua agama Islam. Tapi sekarang kita dah tahu sekarang. Kita dah tahu yang di-Pertuan Agong ni ketua agama Islam. Jadi jangan set dekat mindset. Kalau kamu nak jawab pengetahuan kena baca dulu. Kena baca buku dulu ke. Kena study dulu ke. Kamu boleh je bosan-bosan jawab pengetahuan Boleh tak? Boleh. Bosan-bosan kan? Tak tahu nak buat apa terus jawab pengetahuan Sebab pengetahuan ni general knowledge. Okay. Farah. Okey, Farah. Yang pertama ni carta negeri untuk Johor. Johor. Johor Darul Takzim. So, kita klik Johor Darul Takzim. Okey, bagus. Farah, yang kedua. Jata negeri untuk Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. Okey, Farah dah jawab bahagian jata negeri. Dah. Dah, okey. Bagus, Farah. Yang ketiga, jata negeri untuk Kelantan. Kelantan Darul Naim. Okey, bagus, Farah. Yang keempat, Melaka. jata negeri Melaka. Okey, bagus. Yang kelima ni, jata negeri-negeri Negeri negeri Perak. sebut. Perak ke? Negeri Sembilan. Jadi, 9. Kalau yang warna putih ni untuk Pahang. Pahang. Last kali untuk Perak. Okey, Perak. bagus. Kita pun tangan dekat Farah. Bagus. Terima kasih, Farah. Kita boleh jawab juga Sama. untuk wilayah dengan negara pun sama. Nanti kamu kena padankanlah kan? Okay, sama juga. Padankan Lepas tu, kuis. Kuis pun sama. Dia macam tanya balik. Carta ini adalah milik negeri 9. Okay, so sama juga. Kamu boleh jawab banyak kali. Kan, bila kita jawab banyak kali, mesti kita akan ingat. Ni untuk nota juga. Nota kamu kena baca lah. Okay. Okay, boleh tak? Boleh? Boleh. Okay, bagus. Terima kasih. Apakah haiwan yang terdapat pada wang kertas RM5? Penyalang. Okay. Punya. Yalah, kalau kamu tak nak buka mic, kamu tulis jawapan dekat chat. Tulis Ya. seorang, cikgu nak. Okay. Seorang Okey. tulis jawapan sekali sahaja. Okay. Seorang tulis jawapan sekali sahaja. Jawapan Jangan spam banyak-banyak kali, tak nak. Seorang Okey. tulis sekali saja. Okay, bagus. B. B. Kenyalang. Ya, betul Kenyang. kan. Kalau kamu tekan betul nanti, dia akan beritahu sekali fakta menarik, keterangan. Okey. Siapa ada duit RM5, cuba cek. Betul tak? Betul. Betul. Okey, bagus. Okey. Okey, padankan macam ni tau. Kedah Darul Aman. Padankan ibu negeri dia Alustar. tak. Okey. Padankan macam ni Kelantan. Kota Baru. Melaka. Bandaraya. Melaka. Negeri 9. Seremban. Tekan Negeri 9. Kamu klik Seremban pula. Okey. Pahang. Dekat Kuantan. Perak ibu negeri dia adalah Ipoh. Okey, macam ni. Okey.
Apakah nama planet yang mempunyai saiz dan jisim paling besar di dalam sistem suria kita? Zuhal. Zuhal. Mustari. 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 Apakah nama planet Mustari. yang mempunyai saiz dan jisim paling besar di dalam sistem suria kita? Mustari. Mushtari. Betul, Mushtari. Seterusnya, planet manakah yang paling hampir dengan pusat sistem suria iaitu matahari? Planet mana? Mustari. 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 Okey, betul Utarid. Bagus. Kaum manakah yang menghasilkan permainan kayu berbentuk piramid bernama Tibau? Tahu? Ah, Okey, kalau kamu tak tahu, cakap je kamu. Sebab ni, nanti dia akan beritahu jawapan yang betul. tak tahu. Pilih satu kaum. Hmm, Rasanya kaum mana? Kadazan Dusun. Okey, Karazan Usun. Okey, kita tengok Okey, jadi jawapan yang betul adalah Melanau. So, nanti dia akan beritahulah keterangan. Tibau dimainkan oleh masyarakat Melanau dengan melambung kayu ke udara. Dikaitkan dengan musim menuai. Okey, boleh? Ariana? Okey. Aktiviti. Untuk aktiviti, kamu boleh, kalau kamu tak tahu, kamu boleh buka dulu dekat directory, dekat baca. Dekat Legoland, dekat Johor, apa dia punya aktiviti, destinasi menarik dia, tempat Kedah dekat mana, Kelantan, ada Melaka, setiap negeri. Kamu kan tadi ada macam-macam. Cikgu nampak ada daripada Kuala Lumpur, ada daripada Selangor, ada daripada Kelantan pun ramai, daripada Pahang, Perak, Pulau Pining. So, kamu tengok Negeri Sembilan ni kan. Setiap tempat tu apa tempat-tempat menarik. Okey. Lepas tu jawab tau. Aktiviti Apakah maksud singkatan KPM? BPM adalah. KPM adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, bagus Anaki. Betul. KPM adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, bagus. Okey, seni pun ada kan. So, nanti kamu boleh cuba jawab juga untuk kuis seni. Contoh. Okey, di dalam skor muzik, apakah yang dimaksudkan dengan arahan nyanyian legato? So, nanti kamu kena jawab lah. Kan, kalau kamu, cikgu, saya tak tahu cikgu. Saya tak belajar lagi cikgu. Tak pernah dengar pun tak apa. Nanti kalau kamu cuba jawab soalan kalau kamu cuba jawab soalan dekat kuis pengetahuan am ni, kita automatik kita akan belajar sambil membuat latih to be. Betul? Kan? Kita jawab soalan, kita buat latih to be, kita jawab soalan, kita akan belajar. Okay, jadi jangan, tak perlu pun, cikgu saya tak baca buku langsung, saya tak baca buku lagi. Macam mana nak jawab pengetahuan am? Okey, tak apa. Kalau kamu jawab pengetahuan am, yang mana yang salah, yang mana yang betul tu kita dah dikira belajar lah tu. Okey? Okey, untuk Perdana Menteri, sama juga Perdana Menteri pun kita kena, soalan berkaitan dengan Perdana Menteri pun boleh termasuk dalam pengetahuan kan, sebab kita kena ambil tahu siapa Perdana Menteri sekarang kan, siapa Perdana Menteri yang pertama, apakah gelaran Perdana Menteri kita. Okey. So, untuk Perdana Menteri, kamu boleh pilih dua. Contohkan kamu nak tengok perbandingan antara Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman, dengan Perdana Menteri kita yang sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Macam ni boleh. So, dia akan bagilah comparison berkaitan dengan dua Perdana Menteri. Perdana Menteri, kamu tekan je yang mana yang kamu nak. So, dia akan naik tau. Lepas tu, boleh juga ada kad imbasan ni, ulang kajilah. Siapakah tokoh yang diberi gelaran? Siapakah tokoh yang diberi gelaran Bapa Reformasi? So, kamu tekan belakang, dia akan naik jawapan Datuk Seri Najib Razak. Okey. Sama juga. Ni kad imbasan, ulang kaji, uji, dan last sekali ada uji minda. Cikgu nak Haziq, ada Haziq? 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 Okey, bagus Haziq. Haziq, Ya, baca soalan dan jawapannya sekali Haziq. okey. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dikaitkan dengan era yang mana? Ya. Era reformasi. A, B, C, D. B.
Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Yang pertama, berkaitan dengan Kaitan dengan era era dekaan. kemerdekaan. Ingat tak, Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman adalah Terian. Bapa kemerdekaan. Jadi, berkaitlah dengan era kemerdekaan. Boleh ingat tak, Haziq lepas ni, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman adalah pada era Deka. kemerdekaan. Okey, boleh, bagus. Okey, jadi untuk pengetahuan ada banyak tau, daripada pertama sekali kuis agama, alam sekitar, haiwan, alam semesta, ada budaya, ada ibu negeri, ada carta negara, ada kesusadaraan Melayu, negeri-negeri Malaysia, ada kuis, ada aktiviti juga. Kalau kuis, dia minta kamu pilih, inilah pilihan jawapan A, B, C, D. Kalau aktiviti, kamu kena padankan, kan? Padankan, ataupun kalau Perdana Menteri, kamu kena flashcard, ada uji minda, semua macam tu. Tu untuk kuis, untuk aktiviti. Sama juga yang lain, bab pelancongan, haiwan, negeri-negeri Malaysia, pendidikan. Jadi, kamu rasa rugi tak kalau tak jawab? Rasa rugi tak kalau tak jawab langsung? Rugi kan? Sebab dalam bab ni, ada satu bab ada 100 lebih soalan. Cuba bayangkan kalau kamu jawab semua bab. Berapa banyak pengetahuan yang kamu dah tahu kan? Insya Allah kan, walaupun tak sebiji, insya Allah akan naik juga sipi-sipi. So, bayangkan dalam beratus-ratus pengetahuan yang kita tahu, tak kalah tak ada langsung soalan yang sama, mesti akan ada. Okey. So, jawab tahu banyak kan? So, kalau kamu cikgu, saya perlu ke beli buku pula? Kalau kamu tak beli buku latihan pun tak apa dah, kamu jawab dekat kelas maya pun dah cukup tau, sebab ada banyak ni. Ada beratus-ratus soalan. So, kalau kamu jawab dekat kelas maya pun dah cukup. Dah boleh cover, okey?